Alright guys, selamat kembali di Sony TV. So guys, selamat kembali di video yang kedua saya, iaitu video saya. Sebenarnya video ni video statement. Di dalam statement Borak Kacip. So Borak Kacip ni video macam mana? Video macam saya akan buat statement ni bila saya macam tak tahu nak buat apa kan. Tak tahu nak buat video apa. So saya akan cakap macam benda random. Macam contoh saya cerita tentang sejarah ke benda. Ikutlah kan. Saya pun tak tahu nak cerita tentang apa. Tapi saya rasa adalah nanti saya nak cerita dalam statement Borak Kacip ni. So sekarang ni saya cuma nak cakap pasal video yang pertama saya kat YouTube ni. Saya tak nak cakap banyak sangat tentang benda tu. Tapi bila saya tengok kan, ada jugalah yang macam kecam-kecam sikit. Sebab video tu panjang-panjang tu, dalam 10 minit 12 minit tu kan. Memang kalau saya tengok pun saya rasa bosan. Sebab kalau tengok pun memang tak jumpa apa-apa. Memang saya tak nak cakap sangat kan. Cuma apa yang nak saya cakap kali ni berkenaan tentang video saya yang sepatutnya saya sebenarnya ada buat video tentang makan samyang. Makan samyang lah. Tapi video tu bermasalah sikit. Sebab bila saya tengok video tu, saya rakam. Kan saya rakam. Okay, saya rakam bla 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 tu. Saya tengok macam biasa je. Tapi bila masa saya rakam tu, saya tak perasan pula yang mic ni dia on. Cuma saya tak tahulah rosak ke apa. Tapi tiba-tiba dia macam, bila saya tengok rakaman dekat kamera balik, tak ada video. Tak ada video pula. Tak ada sound. So takkanlah saya nak post yang video yang tak ada. Takkanlah saya nak post video yang tak ada sound pula kan. Mestilah saya kena bagi korang sodok dengan sound tu. Cuma itulah masalah dia. Dan entah kan, video ni pun tak ada sound. Cameraman tengok ada kan. Cameraman kata ada. So maksudnya memang ada lah. Tapi saya tak nak cakap apa sangat. Cuma untuk pengganti dia, saya akan tunjuk berapa klip lah video. Tapi kalau video tu dipost, saya rasa mungkin video tu viral. Korang jangan tanya kenapa. Saya je tahu. Korang memang tak tahu. Tapi saya je tahu. So apa lagi nak cakap So saya rasa lah kan. Tutup dulu lah. Alright guys, kembali lagi. So minta maaf saya ni sikit tadi potong-potong sikit. Sebab saya pun tak tahu nak cakap apa tadi. Cuma saya nak sambung balik pasal yang makan Maggi tadi. Saya nak cakap sikit lah. Video tu tak tahu kenapa. Mula-mula video tu macam ni. Kita orang kena makan Maggi. Kita orang kena jawab teka-teki boboy kan. Siapa yang salah jawab kena makan. Siapa yang jawab betul tak payah makan. Tapi kalau dua-dua salah, dua-dua kena makan. Kalau dua betul, kena osom. So macam itulah cara main dia. Cuma yang saya nak cerita sekarang ni, masa tu saya kan tengah pedas-pedas kan. Tengah pedas-pedas. Lepas tu kan, saya tak tahu. Saya tengok muka ni. Muka apa yang, tak apalah, nanti saya tunjuk klip tu. Saya tengok muka dia. Lepas tu
Tiba-tiba saya rasa macam lawak. Lepas tu saya dengan pedas-pedas tu gelak kuat. Lepas tu dia pula sambung gelak. Saya dah berhenti dah gelak. Lepas tu tak nak cakap banyak. Kau boleh tengok je lah. So macam kau tengok lah tadi video tu kan. Tapi cuma saya minta maaf sebab tak ada suara dalam video tu. Tapi kalau ada suara memang kuat gila. Tapi kalau memang ada suara pun, saya akan post dengan suara-suara tu. Cuma yalah, dah tak ada suara kan. Saya terpaksa buat video pengganti macam ni dengan tepi hutan. Cameraman cuba rakam. Ya, saya terpaksa buat video macam ni sebab saya malu lah. Dan cakap pasal malu ni, kalau korang boleh tengok kan video klip ni yang saya akan letak sekejap lagi. Dalam video tu korang boleh tengok sendiri. Saya tak nak cakap lah. Korang tengok je lah. Alright guys. Dengarlah. Aduh, cameraman ni sibuk lah. Okay guys. So korang tengok lah tadi. Jangan tanya kenapa kita orang tutup lampu. Yang tutup lampu tu kan. Sebenarnya cerita dia apa gini. Kita kan buat dekat depan ni. Kalau korang nak tengok lagi, nanti kita orang tunjuk tempat dia. Nanti kita orang bawa lah ke tempat dia. Cuma kita saya yang nak cerita-cerita sikit. Cerita dia apa gini. Kita orang buat ke tempat yang tu kan. Nanti kita orang akan tunjuk tu. Tapi yelah, dekat tempat tu dia depan jalan. So confirm lah ramai orang lalu-lalang dengan pakcik-pakcik masjid ni kan. So bila pakcik-pakcik masjid datang, bukan datang, dia berjalan kan. So bila dia berjalan, lalu-lalang naik motor lah. Naik motor, ada naik motor, ada naik kereta kan. Tak kisahlah siapa pakcik surau ke apa. So lepas kejadian tu, kita orang macam malu lah. Takkanlah kita orang nak buat macam tak ada apa-apa je. Boleh je, tapi entahlah. Kalau korang di situasi, kalau korang di situasi saya pun, saya tak tahu korang rasa macam mana. Cuma itulah, macam malu lah. By the way guys, nanti saya lupa nak cakap, jangan lupa subscribe. Sebab saya hampir nak 15 subscriber. Okay. Dan saya amat gembira kerana video pertama saya mencecah 30 views. Korang terkejut tak? Cameraman terkejut tak? Korang terkejut kan? Dan saya harap video ni akan mencecah 100 views. Aminkan saja. Semoga, insya-Allah. Tapi tanpa membuang masa, jom ikut saya guys. Saya akan bawa korang ke satu tempat yang sangat bermakna. Jom ikut saya guys. Tak adalah bermakna. Sebenarnya saya nak tunjuk tempat yang saya kata tadi. Alamak guys, ada orang. Tapi lantak je lah. Nanti kita tunjuk je. Nanti kita tunjuk je. Kita tak payah cakap apa-apa. Kau tengok lah. Memang ada orang lalu-lalang. Kalau
kalau boleh nampak lah. Cameraman, rakam elok-elok. Walaupun aku tak bayar gaji kau. Lupa sini mana boleh jalan. Okay, sorry. Sorry. Alright guys. Nampak tak kat sana tu? Kau boleh nampak tak kat sana tu? Meja hitam tu. Meja hitam. Kau boleh nampak tak yang... Sekejap, biar saya tunjuk sekejap. Yang tu. Meja macam putih tu. Kan depan tu ada orang. Meja batu. Meja batu putih tu kan. So kalau kau boleh tengok, situ lah tempat yang kita orang buat. Okey, pergi sana jom. Nampak ke? Okey, tak apa. Kau nampak kan yang meja putih tu? So, dekat situ lah kita orang buat. Tu. Apa kita orang buat makan samyang kan? Gelap. Gelap? Oh. Dekat situ lah yang kita orang buat makan samyang kan? So, lepas... pendek saya cakap ni. Dekat situ tempat kita orang makan samyang. So, saya agak malu lah sebab kalau korang tengok pun memang tempat macam tu. Kalau korang pun saya rasa korang malu. Tapi tak apalah. Korang jangan pelik kenapa saya sembang pelik-pelik sikit hari ni. Sebab dah lama pun statement borak kacip. So mestilah kita kena borak-borak kacip lah kan. Maksudnya random. Faham random? So guys, ini je lah video saya kali ni. So, kita akhiri dengan dengan ni lah. Ni. Jangan lupa subscribe and like. Dan saya nak cakap, InsyaAllah di next video akan ada benda yang lagi best daripada ni. Tapi memang video ni tak best pun. Tapi korang tunggu je lah. Walaupun tak best, korang subscribe. Kalau belum subscribe lah. And like kalau korang suka. So, sini je lah untuk pengayuhan kita. Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. So, bye-bye.